Aku balik lagi. Koim, Ya, apa yang kamu buat tu? kalau saya ternampak harimau tu terletak di atas dahan tu, saya rasa menggadil pula. Wah, Koim, kami semua tengah sibuk laporan khas dan nak bermula ni. Kamu boleh berhayal pula. Maaf, Pas. Dah. Sudah. Jom kita saksikan sama-sama. Kawan-kawan, saksikan News at Kids on 2. Jangan bahaya lagi. Terima kasih kerana memilih untuk bersama kami hari ini di News at Kids on 2. Laporan khas kami hari ini adalah mengenai autisma. Autisma merupakan sejenis kecacatan seumur hidup yang melibatkan fungsi otak. Ia berlaku semasa bayi berada di dalam kandungan ibu. Pada masa kini, autisma boleh dirawat tetapi tidak boleh dipulihkan. Ini bermakna seorang kanak-kanak yang autistik tidak mungkin akan sembuh menjadi normal. Terdapat dua jenis autisma utama iaitu autisma awal bayi dan autisma regresif. Autisma awal bayi hadir semasa kelahiran sementara autisma regresif hadir semasa bayi berusia 18 bulan. Kebiasaannya, apabila kanak-kanak autistik meningkat dewasa, autisma menghalang kemampuan mereka dari segi pembelajaran, pergaulan sosial, kemahiran berkomunikasi dan emosi. Kru News at Kids on 2 telah berpeluang melawat Persatuan Autistik Kebangsaan Malaysia atau lebih dikenali sebagai NASOM di Jalan Pahang, Kuala Lumpur untuk melihat sendiri keadaan kanak-kanak autistik. Jom kita saksikan bersama. Apakah tujuan NASOM ditubuhkan? NASOM ataupun The National Autism Society of Malaysia sebenarnya ditubuhkan atas inisiatif sekumpulan ibu bapa yang mempunyai anak-anak bermasalah autisma dengan tujuan untuk memberi bantuan, membantu bukan memulihkan. Sebenarnya autisma tak dapat dipulihkan tetapi dapat dikurangkan dengan kaedah-kaedah bantuan yang tertentu. Sebab itulah NASOM ditubuhkan. Apakah yang dipelajari oleh kanak-kanak autistik di NASOM? Kita ada 16 pusat early intervention dan kita ada 3 teen and adult service program, di mana di pusat intervensi awal atau early intervention program kita menyediakan program sosial dan komunikasi, pengurusan tingkah laku, pengurusan diri, dan kita juga ada intensive early intervention program untuk kanak-kanak berusia 2 hingga 3 tahun, di mana kita menyediakan program-program basic untuk kanak-kanak biasa, dan kita ada program kurikulum kita yang kita follow untuk menyediakan program pembelajaran dan melalui kita punya individualized education program. Dan untuk teens and adult service, kita menyediakan program vocational, di mana kanak-kanak di sana diajar untuk berdikari. Macam kita ada laundry service, kita ada bakery, kita ada art and craft, dan juga di pusat ini juga kanak-kanak diajar work skill sebagai persediaan untuk keluar bekerja. Adakah kanak-kanak autistik boleh hidup normal bersama masyarakat lain setelah dewasa kelak? Dengan perkhidmatan intervensi awal, kita berbalik. Autisma is a life rencatan seumur hidup dan tiada ubat-ubatan yang boleh menyembuhkan autisma. Cuma dengan intervensi awal, oleh sebab tu kita selalu menasihatkan ibu bapa supaya yang dapat mengenal pasti anak-anak autisma ni lebih awal supaya menghantar ke pusat kita supaya kanak-kanak ini dapat dibantu untuk hidup bersama masyarakat apabila dewasa kelak. Di mana di sini penerimaan masyarakat adalah penting, penglibatan ibu bapa juga penting, dan juga kita sebagai service provider kita sentiasa membantu untuk membawa kanak-kanak ini ke dalam masyarakat untuk hidup bersama masyarakat.
Kawan-kawan, statistik menunjukkan bagi setiap 150 bayi yang lahir, seorang akan menghidapi autisma. Apa yang lebih merisaukan ialah jumlah kanak-kanak autistik semakin meningkat dengan mendadak sejak beberapa tahun kebelakangan ini. Walaupun sebab berlakunya autisma masih tidak diketahui, pihak-pihak yang berkenaan haruslah berusaha untuk memberikan rawatan yang terbaik kepada kanak-kanak autistik agar mereka dapat membesar dalam suasana yang positif dan penuh dengan kasih sayang. Jadi, apakah peranan ibu bapa ataupun ahli keluarga yang mempunyai kanak-kanak autistik? Untuk mengetahuinya, jangan lupa untuk bersama kami esok hanya di News at Kids On 2. Wah, menarik kan laporan khas kita? Jadi kawan-kawan, jangan lupa untuk terus mendapatkan maklumat dan informasi terkini daripada kami hanya di News at Kids On 2 tau. Koyim, lain kali jangan berhayal macam tu tau. Jadikan dia sebagai sumber semangat. Jom kawan-kawan, terus kita saksikan kartun seterusnya, kartun Taman Laut. Saksikan.